Akhirnya, Najib Razak sendiri akui, Menteri Kesihatan Dr. Zulkifli tidak amalkan nepotisma. Najib Razak tulis begini, "Saya menerima bahawa beliau tidak terlibat dalam pelantikan-pelantikan tersebut dan bahawa tiada unsur nepotisma di pihak beliau." Macam mana fitnah ni bermula? Pada Ogos 2020, Najib buat satu hantaran di Facebook. Dia petik isu pelantikan anak Dr. Zul, iaitu Puan Nurul Iman, ke dalam lembaga pengarah AIM. Naratif yang cuba dibawa masa tu, kononnya wujud double standard dan nepotisme dalam pelantikan kerajaan. Tapi, rupanya Najib pun tak cek betul-betul fakta. Kalau kita tengok balik, Puan Nurul Iman dilantik ke lembaga pengarah AIM pada 30 April 2018. Tahu tak apa yang pelik? Cuba ingat balik, siapa Perdana Menteri Malaysia pada 30 April 2018 tu? Ya, Najib Razak sendiri. Pilihan raya umum ke-14 kan jatuh pada 9 Mei 2018. Maksudnya, anak Dr. Zul dilantik ke agensi tersebut pada zaman pentadbiran Barisan Nasional lagi. Waktu tu, sebelum Dr. Zul pegang apa-apa jawatan kabinet pun. Jadi, celah mana datangnya nepotisme? Sebab itulah Dr. Zul terus filekan saman fitnah RM5 juta pada 2021. Dan hari ini, dalam mahkamah, Najib terpaksa baca kenyataan rasmi. Mengaku bulat-bulat yang Dr. Zul tak campur tangan langsung dalam lantikan tu. Najib kata, hantaran Facebook tu cuma ulasan politik umum dan tak ada niat nak memfitnah. Dan akhirnya, untuk menjaga hubungan sesama PH dan UMNO, Dr. Zulkifli tarik balik saman tersebut.